Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Hari ini kita ada di Saloma, Kuala Lumpur bersama dengan Datuk Salim Abdul Rahman yang bercerita satu Malaysia sekarang ni sedang memperkatakan bahawa tentang isu Datuk Salim Abdul Rahman. Saya nak bagi tahu, saya nak declare di sini secara terang-terang bahawa saya dengan Datuk Salim tak ada masalah. Kami kawan, kami sahabat, kami anak Pulau Pinang yang ada di KL dan seluruh Malaysia. Apa nak buat timbulkan apa-apa persoalan fitnah yang bagai tentang Datuk Salim. Saya nak bagi tahu apa saja fitnah yang apa buat. Negara ada undang-undang, ada hukum. Apa mesti saja buat laporan polis betul. Jangan report palsu. Seperti saya betul. Saya kena tangkap juga bersama dengan satu fitnah besar. Ini orang polis. Yakin apa yang saya cakap. Kalau ada dalam sistem 100,000 saya bagi untuk mencari maruah saya. Saya tidak pernah kena di dalam PDRM dengan dulu. Nampak? Ini adalah satu fitnah yang Datuk Gentleman dia declare kalau hang boleh buktikan, siapa boleh buktikan Datuk Salim kena tangkap duduk di Sungai Buloh, 100,000 dia akan bayar. Buktikan. Kalau fitnah, siapa pun boleh buat. Apa yang saya nak declare, siapa boleh buat fitnah. Fitnah tanpa perlu ada CJ, tanpa perlu pergi belajar, tanpa perlu jadi sekali pandai. Hanya ada mulut, ada otak, ada akal boleh buat jadi fitnah. Dan hari ini kita declare bahawa apa tak payah buat tuduhan-tuduhan bagai. Saya dengan Datuk Salim kawan, seluruh Malaysia kena tahu kami dua orang kawan, tak ada masalah. Jadi tadi bukan perkara dapat projek 400 million. Semak SSN. Syarikat yang saya bagi minyak, siapa yang saya bagi? Dan syarikat saya ada kat nama saya. Saya hanya tolong orang Melayu berfikir 1,000 lebih orang. Kalau syarikat ini ada kemampuan, apa salahnya saya refund selama dulu Perikatan Nasional dia meminta duit bermilion-milion, tapi saya tidak minta apa, hanya menolong orang Melayu dan juga menyatakan saya ikhlas. Kalau betul kan tiga ini adalah fitnah, semata-mata fitnah, tapi saya tak tahu siapa dia, masuk selekap atau masuk ke. Saya tak bilang nama dia siapa ya. Semua tahu dan saya tak pernah sebut nama siapa pun. Nama betul saya tak pernah sebut. Tapi dia pernah declare tahun 2022 juga. Itu bukan nama dia, tak apalah. Saya pun tak mau nak bergaduh-gaduh apa-apa. Ustaz Sofian perang dengan saya pun belum terang. Mai Hari Raya Kampung Melayu bagi Batu Ramah. Saya suka cari silaturahim. Saya cakap saya suka untuk mencari berkat. Kalau saya suka Islam itu bersatu tu Ustaz So saya kata jangan mendengar fitnah-fitnah. Okey, kalau tak puas hati, mudah saja buat laporan polis, mai di Saloma Kuala Lumpur tu. Suruh PDRM tangkap saya segera. Tangkap saya segera sekiranya saya pernah masuk ataupun saya ada syarikat yang ada nama ini ya. Saloma Kuala Lumpur, tapi semua rezeki Tuhan bagi. Halal, bukan duit haram tau. Entah orang pergi umrah semua bagi sedekah. Ingat, dosa besar yang kamu buat. Saya tak mau sebut siapa. Mudah-mudahan semua doa untuk dia kembali ke jalan Allah. Saya yakin doa untuk baik-baik kepada dia supaya Allah sayang dia dan keluarga dia. Itu saja dari saya. Ya Ustaz. Baik, itu saja. Cari Datuk Salim di Saloma Kuala Lumpur. Anytime, bila-bila pun boleh main. Cara baik pun boleh, cara tak baik pun boleh. Pilih saja jalan mana. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.